Sijil akademik mungkin membuka pintu kerjaya, namun hanya jiwa yang sejahtera mampu membina sebuah peradaban. Ada 5 ciri murid sejahtera di bawah rancangan pendidikan Malaysia. Pertama, beradab. Memuliakan institusi ilmu, menghormati guru dan menterjemahkan kesopanan dalam setiap tindakan. Kedua, berilmu. Memiliki keupayaan berfikir aras tinggi secara kritis dan kreatif bagi menyelesaikan tugasan. Ketiga, berkemahiran. Menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi serta bijak memanfaatkan media digital bagi menyelesaikan tugasan. Keempat, berdaya tahan. Memiliki kecekalan mental yang tinggi untuk bangkit semula daripada setiap kegagalan dan cekal mendepani sebarang cabaran. Kelima, berkeyakinan. Mampu menonjolkan aura kepimpinan yang unggul serta sentiasa bersedia untuk memberi inspirasi kepada minda warga sekolah. Kelima-lima elemen ini bakal membentuk jati diri pemimpin yang holistik. Saya sedia berbakti untuk warga sekolah dan negara. Sekian, terima kasih.